Pada 25 Mei ni saya nak bagi tahu, saya siap tuan-tuan dan puan. 25 Mei adalah tarikh untuk anda setuju terima. Dan untuk anda setuju terima, wajib bertindak segera untuk anda setuju terima. Kalau anda dah dapat tawaran, cepat-cepat setuju terima. Jangan fikir panjang-panjang lagi. Nanti dululah, tunggu tawaran lain lah. Tunggu sekejap lah, tunggu tawaran lain lah. Lag dulu, lambat lagi. Tarikh-tarikh untuk setuju terima pun lama lagi. Ada lag lah, baru berapa hari bulan, 25 Mei sampai 7 Jun kot setuju terima. Tapi kalau anda lambat untuk setuju terima, kemungkinan walaupun anda ditawarkan oleh institusi, kemungkinan untuk anda dapat tu sangat tinggi. Sangat tinggi apa? Sangat tinggi tak dapat. Sebab apa? Dia bergantung kepada kapasiti. Sebab apa? Dalam institusi TVET, dia bergantung kepada jumlah kapasiti pelajar yang boleh diambil. Kalau adik-adik rasa dapat tawaran pada 11 hingga 22 Mei dah dapat tawaran, tak semestinya anda akan dapat program tu. Sekiranya anda setuju terima pada 25 Mei tu yang akan sahkan anda dapat atau tak.